Masuk bandel. Apa lagi? Lagi cari. Tu. Ada Adidas. Kena menyalam sikit lah. Minggu lepas saya dah beli. Try. Boleh ke sekarang? Try dulu. Boleh masuk tak? Kan tak langgam kaki je lah. 160, 200 bang. 200. Oh, custom. Jual barang motor. Slipper. Itu minta slipper. Dulu kan kita masuk ni. Ada lagi. Angking ngai. Okey. Assalamualaikum dan macam biasalah hari ini jumpa lagi di channel Abang Edi. Hari ini kita ada di Pasar Karat, Kota Damansara. Dulu saya datang sini, habis masuk dia kat depan ni. Tapi sekarang dah tutup tak ada lagi. Jadi kita kena pusing keliling pula kali ni. Sambil-sambil kita tengok barang lama yang ada jual kat sini Macam ni lah, barang-barang lama macam ni. Dulu pintu masuk dia kat sini. Dah ada bangunan lain pula kat depan tu. Nak cari barang-barang lama ni banyak lah. Yang berharga ni rokok lama tu. Rokok Mad 7. Sekarang apa benda? Medium. Ini ada kasut Timberland dan Adidas juga. Koleksi zaman dulu. Tali rim basikal. Bob Marley. Baik. Sampai sini saja. Ni ada kedai yang buat kat sini Dulu tak ada ni, dia terus sampai sana. Peminat barang terpakai dekat sini. Ada banyak barang terpakai. RM1, RM2, RM1. Ni baru. Terpakai. Kita nak tengok suasana dia ada macam dulu ke. Dulu sebelah belakang tu meriah, ramai. Dia satu tempat. Sekarang ni dia memanjang pula. Manjang ni agak penat dia nak jalan. Dulu dia satu tempat. Satu tempat dia buat 3 lorong. Warna-warni itu legend kan? Kasut. Apa ya? Motor. Pemandangan berkumpulnya ada di sana. Boleh banyak. Makasih banyak. Iya. Oleh ke? Ya dah.
크잖아요? 그냥 그냥 Ah, betul saya. Okey, sedikit cerita lah. Apa ni? Dulu dia longgok setempat tau. Jadi kita senang nak tengok kat mana apa. Taklah penat dah jalan maksudnya, tak penat jalan. Dan ini dah panjang macam ni pusing. Berpeluh juga nak jalan ni. Okey, inilah dia suasana terbaru dekat Kabut Shell, Kota Damansara. Kalau dulu ni kawasan depan ni penuh. Sekarang ni nampak kurang lah, tak macam dulu. Dulu penuh kat depan ni. Tapi tak apa, kita mari tengok jugalah kat sini. Suasana dia nampak macam tak macam dulu, tak meriah sangat. Tapi dia jenis duduk. 20. Topling. Biasa lama. Selain baju-baju second hand yang lama, yang baru pun ada. Tapi kat sini dia kat Brussels ni khaskan untuk baju-baju terpakai, barang-barang terpakai. Macam ni, RM RM10. Oh, RM85. Rotor pun ada. Nak jalan pun tak boleh. Penuh gila. Barang lama. Yang stand ini bukan lama ni. Okay, sekarang ni nampak macam kerja kurang meriah sikit lah. Dulu kita nak jalan pun susah sini. Dia mungkin kat sebelah sana kot ramai orang. Siapa yang minat barang-barang tray ni ataupun barang yang susah nak jumpa sekarang ni boleh beli kat sini. Tu sepotong. Tapi tak tahu yang tanya hari tu siapa yang anti jual tiket tu. Dia kata ni jual tak boleh. Dah menunggu ni game. Ni Morgan mahal kan. Piring hitam tu dulu kan ada. Kat mana dah berada tu? Yang jual piring hitam, yang jual piring hitam keset tu. Dah. Kan. Mana dia duduk? Dulu kita beli kat depan tu. Okey, begitulah suasana pasar raya. Pasar Karat Kota Damansara. Dulu tak ada orang meniaga makan-makan bila kita keluar ke sini, kita ada tempat orang jual makanan. Kalau pernah jalan dekat Pasar Karat tu, bolehlah kita menjamu selera dekat kios makanan di sini. Besar-besar. Makan dulu ada tu. Bukan saja buat cerita dia.